Halo. Muka tak bedak. Bedak. So hari ni kita nak challenge diri. Kita nak pergi KL East Park. So yeah, dah lama dah tak pergi hiking ni. Selalunya kalau jalan je jalan kat mall, jalan kat taman-taman. So hari ni kita pergi hiking. Jalan cari pasal. Cari pasal, betul. Elok-elok bertidur kita pergi cari pasal. Dia blur pula ke belakang. Bismillah, tawakal ta'ala Allah. Excited tak? Hati ma. Nah, jarang pergi tempat-tempat macam ni tau. Last pergi zaman university, which is I don't know, maybe around umur aku sekarang berapa? Kejap. Maybe around 9 to 10 years ago. Macam tu. So, dah lama tak pergi. Tapi baru-baru ni pun ada pergi macam naik masuk gua je lah macam tu. Cuma semput lah nak. Ni pun kalau banyak cakap dia semput juga nanti. Tengok lah. Cumanya sebab saya nak record, nak documenting my journey. Pergi keluar with nature. Tak rasa nak breakfast. You are here, CP1. I'm okay. Okay, pelan-pelan. Okay. Daun-daun ni sebenarnya boleh senang tergelincir. Mungkin ada berpeluh. Ya, memang kuat peluh. Walaupun tak panas pun sebenarnya. Dia memang jenis kuat berpeluh. Dia tak biasa bila peluh tu masuk mata. Okay pun tak? Tak slide ke? Kat beg akak tersangkut. Apa yang mau? Tadi kita lalu situ, geng. Lalu bawah tu tadi. Yan mama saya. Dia dah angin-angin dah. Tadi mama makan habis kan satu wrap. Tak, bahaya. Dia makan sikit-sikit je. So mana Brad yang nanti nak buat outdoor photoshoot dekat hutan boleh panggil dia. Apa yalah hutan sangat. InsyaAllah I'm trained for this. Sebab ni dah pernah ada klien yang dia buat photoshoot. Memang kita macam lasak sikit tau. Dekat Ulu Bendul waktu tu. Tapi Nah suka. Nah tak ada. Sapu tangan. Sebab kita kan memang tak suka gula tak makan. Betul. Tapi agak supaya kita beli Mentos ke macam tu. Outfit check. Seluar baru, kasut baru. Topi ada kat belakang. Ni semua Milan ni semua dah ada. Itu je. Itu sahaja. Lepas tu adik lah. Time tu memang. Tapi kan kalau akak dah besar macam sekarang kan, akak takkan paksa Eric untuk naik. Sebab like dia memang semput tau waktu tu. Cuma waktu tu macam kan tak fikir kot. Akak just fikir oh boleh. Tapi kan macam banyak kes orang tak cukup oksigen kan. Ibu orang tua kan. Dah lah dia punya ubat semput kat mama. Lepas tu like masalahnya bila akak cakap kita turun lah, diorang tak nak turun. Diorang tak nak turun waktu tu. Sebabnya waktu tu diorang tak nak turun. Morning.
Salah apa? Saya salah. At that time dia tak nak turun because they were promised to get candies. Sebab tu. That's why. Padahal Kak dah cakap, jom turun lah. Sebab Eric tadi turut gila. Memang nampak like macam Baby dah almost nangis, tak blackout. dapat tu. Ya, yeah, baby tak nak turun. Tak Baby kata, nak candy. dia cakap apa? Kita tinggalkan je lah bayi. Aku rasa. Lepas tu orang Korea tu semua macam, kencana yo. Yay, nenek kencana. Padahal orang tu dah separuh mati. Makan untuk sungguh. Cantik lah. Okay. Kalau cantik, maksudnya kenapa? Ya Allah, peluh. Kena selfie. Maknya cakap, she miss her katil. Sebenarnya, Nia tak rindu katil sangat. Sebab waktu macam ni, Nia tak baring dah. Nia melalut je kalau kat rumah tu. For me, I love lah. Okay lah, tempat ni okay je. Tempat ni, Alhamdulillah, good. Maybe sebabnya dah biasa juga berjalan. So like, it doesn't take tolls that much on my kaki. Tapi Nia rasa kalau Nia tak biasa, tantah sampai sehari separuh dah ni dah. Jom kita balik aja. Nyam. Nah, musuh utama adalah tangga, which is depan ni banyak kan. Itulah. Saya pun. Kat tangga memang menat kan Sesenduk tapi dia punya ni, ya Allah. Wah, besar ya. Wah, ni nak peluk pun tak lepas tangan. Dia sesenduk, sepeluk pun tak lepas. Inilah tangga ni nama. So tu ada kursi tu. Tak apalah. You want to sit more? You want to sit again? Jom pelan-pelan. Jomlah sit ke jomlah jalan? Jalan. Tadi dah sit. Nanti mama ni kalau nak sit, I tak kisah ada sit ke tak ada sit, I sit kat tangga. Itulah tu. Nah, lutut ni tak kuat sangat tau. Sebab Nia dululah sak. So Nia suka gayut dekat buayan tu. Ingat tak buayan dulu-dulu tu kan? Tapi yang ni yang dua je. Rumah sekarang kan jarang kan ada buayan kan. Tapi rumah dulu-dulu memang ada. So Nia gayut kat situ. Nah, gayut tu terbalik. Kaki dia kat atas, kepala kat bawah. So gayut lama gila. Gayut. Pusing macam tu. Sekali kita punya ni kan, belah pelipat kaki ni kan berpeluh kan. So licin jatuh. Lutut tu hempas simen. Lutut hempas masih bukan kepala kan. Kalau tak makin biol aku. Lutut hempas simen. So lututnya tak okey lah. Lututnya jadi senang sakit. Kat tu sebenarnya tak boleh gemuk sangat. Sekarang ni dah kira gemuk lah ni, obes. Kalau gemuk lagi cepat sakit. So kita kenalah, we need to welcome happy lifestyle. Oh, ada kursi lagi. Sebab dia dah tahu kat sini orang banyak kali penat. So dia sediakan kursi banyak. Mak kita set kursi. Penat. Kita makan bekal. Mama bekalkan wrap. Ada 2. Yang tak makan lagi daripada tadi. So kita makan. Sebab perut dah start pedih. Nina tak suka breakfast sebenarnya. Awal pagi. Nina suka breakfast tapi bukan awal pagi. Betul. So, saya tak tahulah video ni akan jadi shaky ke tak kan. Kita pasrah je lah. Seriously, Nia rasa kalau Nia tak buat kerja as a bride assistant, I won't be able to do all this. Okay, sebab Nia adalah seorang yang sangat pemalas. Dia duduk kat rumah. Nia banyak duduk kat rumah, melangut depan TV daripada beraktiviti, beriadah seperti ini. Tapi disebabkan Sabtu Ahad Nia kerja as a bride assistant, so Nia boleh lagi buat benda ni, like macam walaupun mengejut. Kita dah sampai.
0.8 kilometer. Tada. Explorer. Patutnya aku pergi Elmina dulu. Sebab kan Elmina tu kan kat dah biasa. Baru pergi sini. Mama dia dah start rasa penyesalan. Tak nak. Hampirlah. Hampirlah. Sebabnya ni Elmina, Briskwalk Elmina tu dah biasa. And Anna tahu dia boleh, tapi tu yang dia nak cuba like. Nak kata kat spot ni untuk beginners okay kan. So Anak saya dia tak bawa air manis. ya, la ilaha illallah. Ni kan sebenarnya ni ada tahu gula-gula semua, sebab kita orang tak makan gula-gula. Ni tak minat gula-gula. Ni suka coklat. Tapi ni tak makan gula-gula. Cumanya waktu buat kerja macam SMR assistant ni sediakan gula-gula. Waktu ni rasa macam, oh mak aku pun tak makan manis, aku pun tak makan gula-gula, so tak adalah, tak payahlah bawa. Even air manis pun dia tak bawa. Tapi sebenarnya sangat memerlukan. Okay, ni pakai ni All Trail. Yang ni adik ni ada suggestkan untuk pakai. So kita tengok je lah kat sini. Nak sampai dah. Sikit lagi. Ni betul-betul sikit lagi, tak tipu. Nak sampai dah. Okey tak? Dia tak okey mah duduk tak? Faham? Mama saya dan kepenatan dia excited nampak pucuk paku. Sekejap kita tengok pucuk paku yang dia nak tunjuk tu. Oh. Pucuk paku. Okey, Ma? Okey. Tengok diorang tengah lepak-lepak. Ya. Yeah. Kat sini dia sementara diorang lepak situ. Kita dah sampai dah. Comel mama saya. Sampai. My mum dekat belakang tu. Dia dah kepenatan. Mana mak aku? Tu. Dia dah kepenatan. Rasa sebersalah pun ada bawa dia. Tapi dia tak bagi kita pergi seorang-seorang. Kan mama tak bagi akak pergi seorang-seorang kan? Tapi ramai orang. Are you alright, Ma? Are you alright? Okey. Alhamdulillah okey. Okey, dah sampai atas ni okey lah ni. Biasalah ada tua-tua kan. Ni sebenarnya mana ni? Shah Alam. Shah Alam. Oh, sama kita lah juga. Betul. Shah Alam mana? Student ke? UiTM? Oh, ya ke? Anak-anak nanti dulu yang dua orang tu UiTM kat ni bukan lah. Yang adik dia dua orang. Baru je habis konvo seorang tu. Dia tengok muka-muka student ni. Betul. Anak. Oh. Kawan tu. Saya mami dia. Kan? Kita nak pergi seorang, mak tak bagi. Tu dia ikut lah. Sebab kalau dia ada kawan tak apa. Kat sini tak ada line kan apa-apa seorang-seorang kan. Mama dia korban lah. Kena paksa rela. Dendai Putri ke? Dan Putri pun dia kata susah juga. Macam ni jugalah. Macam ni juga kot. Masjid Jami'. So kita dah settle korang. Kita duduk je lah di sini. Okay, Pudi. So kesimpulannya best. Hiking kat sini best. Cuma dia lagi seronok kalau macam kita cepat sikit sampai atas. So boleh lepak lama sikit kat atas. Sebab dia ada time constraint kan. Dia 2 jam je hiking naik dan turun. Jadi kalau sampai awal lagi best lah. Boleh lepak lama sikit. Tapi overall seronok. Untuk beginners
untuk beginners yang tak ada sakit-sakit yang teruk sangat, and also macam dah biasa berjalan brisk walk tapi nak something new, you can try tempat ni. Tapi untuk beginners yang macam tak pernah pergi brisk walk ke apa, life tu sangatlah sedentary. Macam mana sedentary juga. Maybe apa yang bawah lagi sampai sedentary tu? Apa sedentary yang paling ni lah? Aku tak ingat. Kira life sangat yang jenis duduk je. You should go brisk walking first, and then baru you boleh pergi hiking kat sini lah. Dia beginners friendly, but for those yang dah biasa hiking, dah biasa berjalan, yang dah malas nak keluarkan kamera, that's why kita pakai phone je. Jangan je ada footage. Comel lah mak aku. Comel kan. She's so cute. Tapi rasa kelakar kan waktu muda-muda tu dia garang. Rasa kita rasa dia garang sangat. Bila dah berusia dia rasa dia comel. Apa saya? Almost there. Kita dah kat sini sikit je. Kita nak sampai korang. Nampak. Congrats Mama. Mama dia jangan serik. Tapi pagi jam belanda dulu lagi untuk ni kuat balik. Saya tak serik, alhamdulillah okey. Alhamdulillah, dan 2 jam lebih juga kita orang hiking. Tadi dia tak ada record kan, dia sebelum kita sampai dekat tempat yang nak naik tu, memang korang kena jalan sikit. Jalan banyak, dia kena macam naik bukit. Ni cakap tunjuk laluan kereta naik kat situ. Dia kena keluar daripada situ, jalan sini, masuk belah sana. Memang kena jalan lah, cerita. So sebelum sampai dekat tempat kita nak daftar tu, nak scan QR yang kita dah daftar tu, kita dah kena jalan dah. Macam tu. Jadi awal tadi memang dah penat lah sebenarnya. Sebelum start tu kita dah start penat lah, dah warm up. So sampai sini je vlog Miha untuk hari ni. Maknanya dia tunggu kat sana, dia tak larat nak jalan, yang nak pergi ambil kereta. So thank you for watching, and insyaAllah dia akan maybe try to record more on my low bat diaries. So for those yang ada low social battery macam Niha, but still want to do something and achieve something, so korang boleh click the subscribe button, share and follow my IG untuk keep tengok update. Tapi dah jarang update kat IG, but you can follow, you can subscribe to my channel. Okay, bye. Assalamualaikum.